Orang tanya dekat kita, mana kita nak cinta dulu? Cinta Allah dulu ke cinta Rasulullah dulu? Nak jawab apa Pak Long? Pak Cik? Pak Ngah? Pak Uda? Buk habis semua. Pak Su? Nak sebut nak cinta mana dulu? Syabil? Nak cinta Allah dulu ke cinta Rasulullah? Cinta sekaligus. Tidak boleh untuk kita kata saya cinta Allah dulu baru cinta Rasul. Saya cinta Rasul dulu baru cinta Allah. Tak boleh. Cinta sekaligus. Maksudnya tidak sah orang tadi imannya kalau menyebut la ilaha illallah sahaja, Muhammadur Rasulullah tak disebut. Mesti sekali. Maka cintanya tidak boleh diasingkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah sendiri mengagungkan baginda Rasul. Itu ada orang pernah komplain, dia kata buat apa majlis cinta Rasul, buatlah pula majlis cinta Allah. Tiba ni orang panggil orang yang dia tak tahu balarah ni. Ni orang panggil ala sabilil iktifa. Kalau Nabi pintu kepada Allah. Jadi kalau sebut cinta Rasul maknanya apa dia? Akid, sudah pasti akan sampai kepada cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tamam? Kena reti, bahasa kena reti dan tahu adab kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat ni adalah merupakan jalan paling besar untuk sampai kepada Allah. Karena jalannya hub, jalannya kecintaan. Dan banyak amalan yang dilakukan masih tertanggung dengan mesti ikhlas dan juga ittiba' dengan Rasul. Ada dua syarat yang para ulama sebut. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ir Rasul. Jalan tu mesti ditunjuk. Ada panduan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada usul tunjukkan daripada Rasulullah, daripada syarak. Barulah boleh amalan tadi dilaksanakan. Tapi satu-satunya amalan yang kalau dilakukan hatta kalau tidak ada ikhlas pada permulaan diterima. Apa dia? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu baca selawat kepada Nabi diterima dulu. Kenapa? Karena yang kamu sebut tadi nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebut nama kekasih Allah selesai. Dia seperti kita nak jumpa sultan, sampai dekat pintu pagar raja, habaq orang yang paling rapat dengan raja. Mak kata ni saya ni wakil fulan, sebut nama, jual nama kawan tu. Raja pun kata kalau jual nama dia saja, pintu pagar tu terbalik pun tak apa, boleh masuk. Dia macam kata kalau nak jumpa dengan fulan, orang yang penting, kita habaq kata jual nama kawan ni, jual nama mak dia. Contoh mak kata saya ni kawan baik pada mak kepada Syekh, boleh tak nak jumpa tak? Kawan baik mak ni. Takkan tak mau keluar rumah, takkan tak mau main jumpa, takkanlah orang kata tak boleh. Tak boleh. Ada dia jumpa dengan yang paling hampir. Dia panggil hamzah wasal, yang paling dekat sekali dengan orang tersebut. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita kurang untuk kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Lazimkan dengan salawat. Faedahnya sangat besar dan tak ada siapa pun yang petikai benda ni melainkan iblis ya. Itu ya. Iblis ya tak mau salawat. Iblis saja yang akan benci dengan perkara ni. Dan kita yakin semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana keadaannya sekalipun, macam mana orang panggil apa, pandangannya terhadap umat Nabi yang lain, tak ada perbezaan bahawa mereka juga mencintai Rasulullah. Tak ada. Semuanya mencintai Rasulullah, cuma dengan caranya masing-masing. Dia kata moga-moga masuk syurga nanti bertemu balik semuanya dengan kecintaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harap macam itulah. Tapi kena kata kena kata, tak ada duk biar. Haduk bid'ahkan orang, kapiakkan orang apa semua, kita kena kata. Tapi kita kata kamu pun pasti ada cinta juga dengan Rasulullah. Cuma ubah sikit saja. Kalau kamu cinta dengan Nabi, ubah. Jangan benci lagi dengan umat Nabi. Jangan pandang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan pandangan yang sinis, seolah kamu sahaja ahli syurga. Pandang semua orang ahli syurga. Semua orang berhak untuk masuk syurga Allah Ta'ala, bukan kamu saja. Lanjut. InsyaAllah
Moga-moga lembutlah hati mereka.